benar. Tajam pula. Assalamualaikum. Merpapak bang sumerah kena soroteng suryo megolan gunung. Awat pula gelap rumah Pak Alam ni. Seram pula. Assalamualaikum. Kau duduk depan den ya. Cepet sikit. Apa lagi nak jumpa den ni? Nanti. Ni mesti masalah cinta kan. Masalah cinta je jumpa den. Asal den je masalah cinta. Ingat den ni doktor cinta apa? Tak. Ni bukan masalah cinta. Apa pula kali? Macam ni Lam. Aku ramai member. Macam-macam perangai yang ada. Ada yang jenis kuat umbahan Lam. Sampai menghina. Kaki perempuan. Hisap dadah pun ada. Yang tak solat pun ada. Awak. Ayat last tu tak ada dalam skrip. Tak apa. Teruskan. Tak ada seorang pun yang baik aku jumpa Lam. Kau cari apa dia tadi Lam? Ke kiri kanan aku tengok kau cari apa benda ni. Kau sedih sikit. Awak. Sini yolah. Hang nak buat apa ni? Diam. Tahan sikit. Pinawai betul Lam. Aku ingat apalah tadi tu. Kat belakang aku ni dinding punya keras kepala aku yang tak keras ni hang ketuk. Hang ni ku ajak ni. Guru pun nak bosan. Sebaik-baik manusia, orang itu boleh menyesuaikan dirinya dengan orang-orang yang rosak akhlaknya. Sehingga kan dapat memperbaharui akhlak orang itu. Sehingga menjadi baik. Lam. Ori nak tanya lagi ni. Apa lain kau ni? Lek lah, jangan marah. Asal gelak rumah hang ni Lam. Dengan lelenya lagi hang. Oh, elektrik kena potong. 5 bulan tak bayar. Dah. Banyak tanya pula. Tak nak tangan. Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan ada air panah. Ni je yang ada. Takkan ayat pan aku solam. Lah kau ni. Ni je yang dia ada. Yang sompek dimasak. Kebetulan. Aku ada bawa. Ni dia. Min Cafe. Apa bondo lah iya kau nak tunjuk kode ni. Baik ni dia tengok. Min Cafe yo. Tak apa. Dan cuba. Sedap. Sedap. Dah.
Makan. Dah kombang dah tu.